Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami hari ini. Saya, Nazatul Liana binti Idris Shah bersama rakan-rakan kumpulan saya, Ilya Syahira binti Muhammad Nur Hanis dan Hanisah binti Ajizan akan membincangkan satu topik yang sangat relevan dalam dunia pendidikan pada masa kini, iaitu hak cipta harta intelek dalam pembelajaran digital. Dalam era digital ini, pelbagai bahan pembelajaran seperti teks, imej, audio dan video mudah dikongsi dan diakses oleh sesiapa sahaja. Namun begitu, adakah ini benar-benar memahami peraturan dan undang-undang dan melindungi bahan-bahan ini? Okey, jom kita rungkai satu persatu. Hak cipta intelek merupakan satu konsep yang penting merangkumi pelbagai aspek perlindungan kepada hasil karya seseorang, antaranya pertama, hak cipta iaitu copyright melindungi karya sastera, muzik, seni, filem dan rakaman. Kedua adalah patent, melindungi ciptaan atau inovasi baharu. Ketiga adalah tanda dagangan ataupun trademark, melindungi simbol atau logo yang mewakili sesuatu jenama atau syarikat. Hari ini, kami akan menerangkan peranan hak cipta intelek dalam pembelajaran digital, cabaran yang dihadapi serta langkah penyelesaian yang boleh kita ambil untuk memastikan penggunaan bahan digital dilakukan dengan cara yang sah dan beretika. Apa itu hak cipta ataupun copyright? Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, perkara pertama yang anda perlu tahu adalah undang-undang berkenaan dengan hak cipta di Malaysia adalah diselaraskan melalui Akta Hak Cipta 1987. Akta ini akan menjadi panduan dan rujukan utama untuk kita sama-sama fahami isu-isu dan peruntukan undang-undang yang berkaitan dengan hak cipta. Anda juga perlu tahu bahawa badan yang menguruskan, menyelaraskan dan mengawal selia perkara dan isu-isu yang berkenaan dengan hak cipta dan harta intelek secara umumnya adalah Perbadanan Harta Intelek Malaysia yang lebih dikenali sebagai MyIPO. Jadi, apa itu hak cipta? Hak cipta adalah hak di sisi undang-undang yang diberikan secara eksklusif kepada pencipta karya untuk menentukan bagaimana karya tersebut digunakan. Secara mudahnya, hak cipta adalah hak untuk mengguna ataupun the right to copy. Terima kasih Nazatul Liana. Saya, Ilya Syahira, akan menyambung pembentangan dengan menjelaskan kepentingan hak cipta dalam pembelajaran digital. Dengan perkembangan teknologi, pelbagai platform pembelajaran telah diwujudkan untuk memberikan akses kepada sumber pendidikan berkualiti secara atas talian. Antara platform yang sering digunakan termasuk 1. MOOC, Massive Open Online Course, kursus dalam talian terbuka yang ditawarkan oleh universiti atau organisasi tertentu. Yang kedua, OER, Open Educational Resources, sumber pembelajaran yang boleh diakses secara percuma oleh pendidik dan pelajar. Yang ketiga, OCW, Open Courseware, bahan pengajaran dan kuliah dalam talian yang dibuka kepada umum.
Walaupun bahan pembelajaran ini boleh diakses secara terbuka, tidak semua boleh digunakan sesuka hati. Banyak bahan OER menggunakan lesen Creative Commons iaitu CC yang mempunyai syarat tertentu. Antaranya CC-BY bebas digunakan tetapi perlu kreditkan kepada pencipta. CC-BY-SA pula perlu kreditkan pencipta dan hasil karya baharu perlu dikongsi dengan lesen yang sama. Yang ketiga ialah CC-BY-NC. Bebas digunakan untuk tujuan bukan komersial sahaja. Mengapa pemahaman tentang hak cipta ini penting? Kita perlulah menghargai usaha pencipta asal. Penggunaan bahan tanpa kredit boleh dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Seterusnya, kita perlu menggalakkan kreativiti dan inovasi. Bahan yang dilesenkan secara terbuka membolehkan kita untuk mengubah suai dan menyesuaikan kandungan dengan cara yang sah. Seterusnya, kita perlu membina budaya integriti akademik. Ianya untuk mengelakkan isu plagiarism, iaitu menyalin karya orang lain tanpa kebenaran atau tanpa memberi kredit yang sewajarnya. Dalam konteks pendidikan, pelajar sering menggunakan bahan digital untuk tugasan, kajian dan pembentangan. Jika tidak berhati-hati, kita mungkin terlibat dalam pelanggaran hak cipta yang boleh memberi kesan kepada kredibiliti dan menimbulkan isu undang-undang. Terima kasih Ila Syahira. Saya Hanisa akan menyentuh tentang cabaran utama yang sering dihadapi dalam mengurus hak cipta intelek, khususnya dalam persekitaran digital serta langkah-langkah penyelesaian. Cabaran utama ialah kemudahan dan akses salinan. Dengan hanya satu klik, kita boleh memuat turun atau menyalin bahan tanpa mengetahui sama ada ia dibenarkan atau tidak. Kes ini sering terjadi dalam kalangan pelajar yang menggunakan bahan tanpa memeriksa lesen hak cipta. Selain itu, kurangnya kesedaran. Ramai pelajar dan juga pendidik tidak memahami syarat penggunaan bahan digital. Misalnya, ada yang menyangka bahawa semua bahan di internet boleh digunakan tanpa sekatat. Seterusnya ialah plagiarism. Sikap tidak ambil peduli terhadap hak cipta boleh menyebabkan pelanggaran akademik. Sebagai contoh, pelajar mungkin menyalin kandungan daripada laman web tanpa memberi kredit kepada pemilik asal. Oleh itu, penyelesaian dan amalan terbaik adalah dengan pemahaman lesen dan kebenaran. Sebelum menggunakan mana-mana bahan, pastikan kita memeriksa lesen atau menghubungi pemilik hak cipta untuk mendapatkan kebenaran. Selain itu, kita perlulah guna sumber OER dan Creative Commons. Banyak bahan yang disertakan dengan lesen terbuka boleh digunakan secara sah. Contohnya, dari laman web seperti OER, Commons, Coursera dan edX. Seterusnya, kita perlulah guna sistem semakan plagiarism, iaitu gunakan perisian seperti Turnitin atau Grammarly, iaitu plagiarism checkers, untuk memastikan tugasan akademik adalah asli dan tidak melanggar hak cipta. Seterusnya, sentiasa berikan kredit, iaitu jika menggunakan imej, video atau teks orang lain, sertakan rujukan atau atribusi yang jelas.
Selain itu ialah kesedaran dan pendidikan. Institusi pendidikan juga perlu menganjurkan bengkel atau kursus yang berkaitan hak cipta untuk meningkatkan kesedaran dalam kalangan pelajar dan juga pensyarah. Baiklah, terima kasih kepada rakan-rakan pembentang saya. Sebagai rumusan, kita dapat simpulkan bahawa hak cipta intelek amat penting untuk dipelihara dalam pembelajaran digital. Dengan memahami konsep, perundangan dan etika di sebalik penggunaan bahan digital, kita bukan sahaja dapat mengelakkan masalah undang-undang tetapi juga memupuk sikap bertanggungjawab serta menghormati hasil kerja orang lain. Kesedaran tentang hak cipta bukan sahaja melindungi pencipta asal tetapi juga memastikan kelangsungan inovasi dan kreativiti dalam pendidikan terjamin. Sekian sahaja pembentangan dari kami. Semoga perkongsian ini dapat meningkatkan pemahaman anda tentang kepentingan hak cipta dan menggalakkan amalan terbaik dalam penghasilan serta penggunaan bahan pembelajaran digital. Sekian, terima kasih.